Apa khabar tuan lagi sekali? Sambungan bahagian yang terakhir. Okey. Bilah yang sudah dimandikan limau dan dibersihkan dan dibilaskan dan dikeringkan dengan hair dryer. Ini dia. Dia punya hasil dia. Hasil bilah yang telah dicuci. Okey. Ini bilah Malela Lok 7 Jung. Keris tarung gaya kursiwa. Ganjar Iras. Itu dia. Ganjar dia sambung. Tak ada ganjar pun dia. Ganjar Iras namanya. Okey. Okey, sekarang kita pasangkan balik pakaian dia. Okey, ini pasangkan simpul-simpul je dulu. Jilitkan tali benangnya. Masukkan dokoknya. Dan masukkan hulunya. Okey. Itu dia. Bilah besi abu. Bilah besi abu hulu Jawa Demam. Ni kayu ciku full set kayu ciku ni. Okey. Bilah dia. Bilah Malela besi abu Lok 7 Jung. Mantap. Okey. Lawa ni. Kaling-kaling ni bilah ni. Itu dia. Panjang bilah ni, kalau ikutkan ukuran di sini, 15,5 inci. Okey. 15,5 inci. Ni dia. Tarung gaya kursiwa. Tu dia. Ini hulu kayu ciku ni, dia punya pakaian ini kayu sawa ni. Kayu sawa. Kayu sawa yang ini kayu ciku ni yang pemanis ni. Ciku timbul. Dan tapak dia pun kayu ciku. Timbul. Mantap. Finishing cantik. Lawa. Okay. Alright. Ini dia punya ni extended version sikit review dia. Extended version sikit. Okay. Lawa ni. Kita tengok dia lari sekali. Sudah masuk sarung. Okay. Ini reviewnya. Okay. Seperti biasa, kalau siapa yang berminat lah dengan tarung kursiwa ni, boleh roger saya. Dan saya akan berkongsikan harganya di situ ya. Okey, semoga proses mandi keris ataupun mandi limau keris ni bermanfaat dan berfaedah. Dan jika ada apa-apa soalan, boleh message saya ya. Okey tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.